Assalamualaikum dan selamat datang. Pernah tak anda rasa anda paling gembira dan paling produktif bila semuanya tersusun rapi? Kalau ya, mungkin perkongsian kali ini memang untuk anda. Jom kita dalami sama-sama apa itu personality conventional dan bagaimana ia boleh jadi kunci kepada kerjaya impian anda. Okey, soalan pertama untuk anda. Cuba fikir sekejap. Adakah anda seorang yang rasa sangat tenang bila semua benda ada di tempatnya, bila semuanya ikut aturan? Dan soalan kedua pula, adakah anda lebih suka bila ada panduan yang jelas untuk diikuti, berbanding kena fikir dan cipta cara sendiri dari kosong? Rasa lebih efisien macam tu kan? Kalau jawapan anda ya untuk soalan-soalan tadi, besar kemungkinan anda memang ada ciri-ciri seorang konvensional. Tapi jangan risau, ini bukan benda biasa-biasa. Ini sebenarnya adalah kuasa besar anda. Jom kita bongkar apa maksudnya. Baiklah, pertama sekali, personality conventional atau kita panggil C adalah salah satu daripada 6 jenis personality dalam model kerjaya RIASEC oleh John L. Holland. Model ni macam peta lah untuk kita faham minat kerja kita. Dan orang C ni, mereka ni digelar C penyusun atau the organizer. Jom kita kenal mereka lebih dekat. Senang cerita, orang konvensional ni adalah mereka yang hidup dalam persekitaran yang teratur. Mereka suka sangat bekerja dengan benda-benda yang jelas macam data, nombor, rekod. Bagi mereka, ketepatan dan ketelitian tu, memang sahabat karib. Mereka pastikan setiap kerja dibuat dengan kemas dan terancang. Mereka ni sangat sukakan kejelasan, sebab tu mereka tak berapa gemar dengan kerja yang tak menentu atau kerja kreatif yang terlalu bebas tanpa ada sebarang struktur. Sebaliknya, bagi mereka, persekitaran kerja yang stabil, yang mana mereka tahu apa yang perlu dibuat, di situlah tempat mereka betul-betul boleh bersinar. Untuk kita faham lagi jelas pasal personality konvensional ni, apa kata kita bandingkan dengan lawannya yang paling ketara? Si artistik. Cuba bayangkan, si konvensional cari ketenangan dalam data dan peraturan yang tersusun. Manakala si artistik pula cari kepuasan dalam kebebasan, idea-idea baru dan ekspresi diri. Satu tentang ketepatan, satu lagi tentang imajinasi. Sangat berbeza kan? Sekarang, kita dah kenal ciri-cirinya. Jom kita tengok pula macam mana ciri-ciri ni sebenarnya adalah kekuatan yang sangat-sangat berharga di tempat kerja. Inilah kuasa besar anda. Cuba lihat jadual ni. Kekuatan semula jadi anda, macam sifat teliti, suka mengikut sistem, bertanggungjawab, semua ni secara langsung membentuk kemahiran yang majikan cari-cari. Contohnya, sebab anda seorang yang teratur, anda secara automatik pandai dalam pengurusan data dan rekod. Sifat pribadi anda itulah yang menjadi aset profesional yang sangat bernilai. Dan ini bukan cakap-cakap kosong tau. Macam yang pakar kerjaya Savikas katakan, kebolehan anda untuk tekun dan boleh dipercayai itu sangatlah dihargai. Dalam mana-mana syarikat pun, kalau ada seorang staf yang boleh diharap untuk buat kerja dengan teliti dan sistematik, itu satu bonus yang sangat besar. Jadi, dengan semua kekuatan hebat ni, kat mana agaknya tempat yang paling sesuai untuk anda? Jom kita tengok kerjaya dan jenis persekitaran kerja yang memang dicipta untuk personality conventional. Cuba tengok senarai kerjaya ni. Accountant, penganalisis kewangan, pegawai bank, juru audit, nampak tak persamaannya? Semua kerja ni perlukan ketelitian yang tinggi, pengurusan data yang kemas dan kepatuhan kepada prosedur. Inilah bidang-bidang di mana personality conventional bukan saja diterima tapi sangat-sangat diperlukan. Selalunya, jalan menuju ke kerjaya hebat ni bermula dengan bidang pengajian yang betul. Bidang macam perakaunan, keuangan dan pentadbiran perniagaan memang direka khas untuk membina asas yang kukuh di atas kekuatan semula jadi anda. Ia menyediakan anda untuk dunia profesional yang perlukan skil anda tu. Selain jenis kerja, suasana tempat kerja tu pun sangat penting. Anda akan rasa paling selesa dan produktif dalam budaya syarikat yang hargai struktur, ada prosedur yang jelas dan mementingkan kualiti serta ketepatan. Bila persekitaran kerja stabil, anda boleh fokus 100% dan cemerlang dalam tugas anda. Perkara ni diringkaskan dengan sangat baik oleh Dawits. Bila anda jumpa padanan yang betul antara personaliti anda dengan kerja dan tempat kerja, ia bukan sekadar pasal prestasi. Yang lebih penting, ia adalah tentang kepuasan dan kebahagiaan anda. Inilah rahsia sebenar untuk kejayaan-kejayaan yang berkekalan.
Okey, selepas kita dah bincang semua ni, mungkin ada antara anda yang dah mula rasa, ini macam aku sangat je. Apa kata kita buat satu semakan terakhir yang pantas untuk pastikan? Cuba jawab soalan-soalan ni dalam hati. Jujur tau, adakah anda rasa seronok bila dapat susun fail sampai kemas? Rasa puas tak bila dapat uruskan data dengan teliti? Kalau anda banyak mengangguk setuju dengan aktiviti-aktiviti ni, memang sah lah tu. Anda kemungkinan besar seorang konvensional. Kesimpulannya, mudah saja. Kenal diri sendiri adalah langkah pertama yang paling penting. Sekarang, anda dah tahu kekuatan anda dan di mana anda boleh bersinar. Jadi, persoalannya, dengan pengetahuan baru ni, apakah langkah anda yang seterusnya? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa.